data anda tak pernah selamat. Kenapa saya cakap macam tu? Anda sedar tak? Anda dah isi berapa banyak borang selama hidup anda? Berapa banyak borang anda dah isi? Dalam online, anda pergi kondominium, dekat KL tu banyak kondominium kan? Siapa pernah pergi KL dia tahu. Pergi kondominium, anda tinggalkan lesen kat siapa? Dekat kan? Bukan dekat Jibrarulhan. Selamat ke? Tuan-tuan, bila nak cakap pasal data ni, let me tell you this. Kalaulah ada pihak yang mengatakan, don't worry, data anda kita akan jaga kontrol. Penipu. Macam mana nak pastikan data ni secure? Itu soalannya, betul tak? That's why nak cakap pasal data privacy, macam mana kita nak pastikan data tu selamat? Kalau sekarang ini tuan-tuan, awak pergi beli Tupperware pun, tolong isi cik nama dengan IC, betul tak? Beli Tupperware kan? Tupperware je, kenapa nak kena isi nama dengan IC? Sorry tuan. Hari tu saya beli underwear. Saya beli, bukan underwear, beli boxer. Nampak melucah sangat. Beli boxer dekat KL, saya nak bayar, dia pusingkan dia punya skrin tu. Tuan, tolong isi maklumat. Uish, beli boxer kena isi nama, nombor telefon. Sebab dia kata nanti birthday boleh bagi macam voucher ke apa kan, gift kan. Beli boxer, bayangkan. That's why nak cakap pasal data, nak pastikan secure macam mana. Data awak ada kat mana-mana. Siapa ada sekolah anak? Anak ada kan? Setiap awal tahun, banyak tak borang sekolah awak nak kena isi? Banyak gila. Satu orang, saya ingat 4-5 borang. Kadang kita pun tanya, sekolah itu kan aku dah isi. Tak, ya, ni akademik. Yang ni koko. Kan? Yang ni badan uniform. Banyak gila. Lepas